Hantar tahu. Gajah tu sampai ke sana tahu. Ada bisikan. Bisikan apa? Halusinasi. Bisikan apa? Bisikan halus. Pakatan jahat dengan ayat-ayat suci tu. Pandailah kamu ni. Nak kata bodoh tak boleh nak kata juga. Sebabnya sampai ke Jepun gajah tu. Gajah duduk kat hutan sampai ke Jepun. Maknanya cerdik lah. Cerdik cara menipu dia. Menipu, override-nya, macam-macam menipunya. Tak payah nak susah-susahkan rakyat. Nak buat rakyat ni jadi sibuk. Lepas satu-satu. Lepas yang ni. Selesainya tidak. Memang selesainya tidak. Tapi masalahnya yang dicetuskan oleh orang-orang yang cerdik pandai ni, orang-orang yang ada kuasa ni memang macam tu. Nak habis satu kat sini, lepas tu kat sini pula bagi berkecohnya supaya rakyat ni leka dengan kesalahan yang kamu buat tu. Sebabnya kenapa? Rakyat tu minta keadilan. Kamu dulu bertindak adil, barulah dia aman. Nak cakap. Orang dah cerdik dah sekarang ni 2026. Dah 6 tahun dah selepas 2020. Tak ada lagi nak istilah ni. Rakyat nak menjerit-jerit. Nak menjerit-jerit minta keadilan. Siapa yang paling tinggi? Tak ada lagi orang yang boleh mengawal dia. Saya bukan cakap, orang dia memang saya tak reti nak cakap masuk kona kat sini, masuk ke urat sini, saya tak pandai. Memang saya tak pandai. Dan saya pun tak nak jadi siapa-siapa antara kamu. Siapa yang hantar gajah tu, dia yang bertanggungjawab. Pastikan gajah tu balik dengan segera. Pandai ni, tak ada lagi. Ada habis dah. Tak ada lagi benda-benda kat rumah kamu boleh hantar ke Jepun tu. Dah habis. Kat kampung kamu, kat dusun kamu, ke tak ada dusun? Musangking dah habis dah kan? Satu-satu habis khazanah ni, yang disimpan ni habis. Kalau benda kat Pahang hari tu, musangking. Ni pula, gajah pula. Mentang-mentang lah kan. Kamu ingat kuasa kamu ni besar lah sebab ni. Kenapa? Yang di Pertuan Agong, Sultan-Sultan ni dia tak masuk campur pimpinan kamu. Sebab kenapa? Dia ada aturan. Sebab tu hormat. Mentang-mentang lah kamu ni tak reti rasa hormat. Lepas satu-satu ada je kekecohan yang sengaja. Memang sengaja saya kata kekecohan semua ni memang sengaja dilakukan supaya sibuknya rakyat Malaysia ni menuntut. Kamu ketagih ke apa? Ketagih nak rakyat ni menjerit-jerit apa ni? Sakit kat mana kamu ni? Sakit kat mana?